Mesa. Apa? Ada soalan Apa satu ni. Ada soalan satu ni. Kau kena jawab. Kau kena jawab. Apa? Ni dia kata compact car pakai berapa tin? Ha. Cara guna pula macam mana? Untuk compact car macam ni, kena pakai satu tin easy pembawa speed lipas je dah cukup. Oh. Cara guna pula, first kali korang just start enjin kereta, hidupkan aircon, buka full volume blower, ambil sahaja tin easy ni dan goncangkan dahulu. Okey, goncangkan dulu. Lepas tu, korang just tekan sahaja button ni dan biarkan dalam kereta selama 15 minit. Lepas 15 minit, ambil sahaja vacuum kereta macam biasa, dah boleh pandu kereta macam biasa. Okey. Korang nak tengok tak? Inilah contoh hasil-hasil kereta yang kita dah guna easy pembawa speed lipas dalam kereta. Korang tengoklah sendiri hasil dia macam mana. Penuh dengan lipas korang. Ya Allah, geli. Korang tengoklah sendiri. Inilah hasil dia. So korang yang mana dapatkan easy pembawa speed lipas dalam kereta, korang tengok dekat beg kuning sekarang. Mesa dah letak dekat beg kuning. Korang tak geli ke? Korang tengah drive malam-malam tiba-tiba nampak lipas. Korang nak makan dalam kereta, tiba-tiba nampak dalam makanan korang ada lipas. Sebab apa? Sebab kereta korang penuh dengan lipas. Mesa geli lah. Korang tengok dekat beg